Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mempelajari dua kali pada minggu yang lalu sebagai mukaddimah daripada sejarah Islam, perlunya pengajian sejarah menurut cara Islam, hubungan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan prinsip dakwah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang dahulu daripadanya. Maka pada hari ini kita terus masuk dalam pengajian sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada keturunannya, kelahirannya dan penyusuannya. Adapun nasab ataupun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut titisannya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang dipanggil juga dengan Syaibatul Hamd bin Hashim bin Abdi Manaf, dan Abdi Manaf ini namanya Al-Mughirah bin Qusay. Qusay ini namanya Zaidah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah titisan yang menjadi sepakat ulama-ulama sejarah Islam dari segi keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun titisan yang di atas daripada itu lagi, sehingga ada orang bilang daripada Adnan sampai kepada Adam alaihi salam. Dia bilang titisan Nabi merupakan titisan yang menjadi kekhilafan di kalangan ulama. Artinya yang titisan dia yang atas pada Adnan adalah titisan yang khilaf, yang tidak muktamad, yang tidak ada ittifaq di kalangan ulama-ulama sejarah Islam. Di mana titisan yang di atasnya adalah menjadi kekhilafan yang tidak boleh diiktimadkan, yang tidak boleh kita pegang. Di samping itu, kita hendaklah memahami bahawa tidak ada khilaf lagi bahawa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah daripada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangsa yang paling baik, daripada kabilah yang paling baik, daripada keturunan yang paling baik, mengikut titisannya, mengikut apa yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sanad yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail, wastafa Quraisyan min Kinanah, wastafa Hashiman min Quraisy, wastafani min Hashim, min Bani Hashim." Maksudnya, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah daripada Ismail, dan Allah Ta'ala telah memilih Quraisy daripada Kinanah, dan Allah Ta'ala telah memilih Hashim daripada Quraisy, dan Allah Ta'ala telah memilihku dari kalangan Bani Hashim. Itu hadis Nabi. Sesungguhnya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang mulia. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pada tahun gajah, iaitulah pada tahun Abrahatul Ashram, iaitulah seorang pemimpin dari negeri Habasyah melancarkan serangan ke atas Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghancur leburkan tentera Abrahatul Ashram seperti yang disebut di dalam Al-Quran, dalam surah yang dikenali dengan suratul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Di mana pada tahun itulah dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut kaul yang paling kuat, yang paling arjah, hujah yang paling kuat, kelahirannya pada hari Isnin 12 hari bulan Rabiul Awal pada sebelah malamnya. Inilah dia kelahiran, tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah pada malam 12 hari bulan Rabiul Awal, hari Isnin. Dan ianya dilahirkan dalam keadaan yatim. Sesungguhnya ayahnya Abdullah telah meninggal dunia ketika ibunya mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 2 bulan. Kemudian diberi perhatian oleh datuknya Abdul Muttalib dan disusukan kepada Bani Sa'ad bin Bakar oleh Halimah binti Abi Du'aib As-Sa'diyah, iaitulah yang menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya telah menjadi muafakat ijma' di kalangan ahli-ahli sejarah, sebaik sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kalangan kabilah Bani Sa'ad di kampung mereka,
kampung mereka yang menghadapi kemarau, yang menghadapi kekeringan, lapuk-lapuk susu kambing, unta peliharaan mereka, yang kekeringan tanaman kerana kemarau yang begitu lama dan panjang. Dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangkan keberkatan bukan saja kepada rumah Halimatus Sa'diyah, tetapi juga kepada tempat tinggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga buminya menjadi bumi subur yang menghijau, menumbuhkan rumput-rumput yang menjadi makanan kepada kambing-kambing peliharaan mereka dan menjadi rezeki yang sepenuhnya kepada mereka. Dan berlakulah suatu peristiwa sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada keluarganya setelah sekian lama berada bersama-sama dengan Halimatus Sa'diyah di lembahnya. Apabila berlakunya peristiwa pembedahan yang terkenal, iaitulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 5 tahun, ketika sedang bermain bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang sebaya dengannya, tiba-tiba dilihat ada orang yang menangkap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dibedah jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila diberitahu kepada Halimatus Sa'diyah, bila dia sudah pergi, tiba-tiba segala kerjanya telah selesai. Rasulullah dalam keadaan pucat oleh kerana bimbang peristiwa yang berlaku itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada keluarganya di Mekah. Setelah berumur 6 tahun, tiba-tiba ibunya Aminah telah wafat, telah meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipelihara terus oleh datuknya Abdul Muttalib. Kemudian datuknya pula meninggal dunia, dan ketika Rasulullah berumur 8 tahun, maka ia dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Apakah penganalisaan yang perlu kita buat daripada sejarah-sejarah ini? Di mana yang perlu dipahami daripada sejarah ini, beberapa pengajaran yang boleh kita ambil dari segi fiqhus sirah, dari segi penganalisaan sejarah, dari segi memahami dan pengiktibaran yang perlu diambil daripada sejarah itu. Yang pertama, dari segi nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita telah mendapat dalil yang terang, dalil yang jelas bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberi keistimewaan kepada bangsa Arab di kalangan bangsa-bangsa yang lain. Dan Allah Ta'ala telah memberi keistimewaan kepada kabilah Arab, kepada kabilah Quraisy di kalangan kabilah-kabilah Arab. Di mana ini ternyata juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar, lalu Rasulullah bersabda, "Man ana?" Siapa aku? Faqalu anta Rasulullah alaikassalam. Lalu mereka berkata, engkaulah Rasulullah, di atas engkau, di atasmu selamat sejahtera. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya aku ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sesungguhnya Allah telah menjadikan makhluk, kemudian ia menjadikan mereka itu dua golongan, maka Allah telah menjadikan aku di kalangan golongan yang paling baik. Kemudian ia menjadikan mereka itu kabilah-kabilah. Allah Ta'ala menjadikan aku dari kalangan kabilah yang paling baik. Kemudian ia menjadikan rumah-rumah. Allah Ta'ala telah menjadikan aku daripada rumah yang paling baik. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan aku sebagai diri yang paling baik. Di mana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah merupakan satu cara untuk sombong dan bermegah dengan diri sendiri, tetapi untuk menyatakan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi contoh yang paling baik bagi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntutan agama. Dan kecintaan kita kepada bangsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntutan agama. Dan kecintaan kita kepada Quraisy, kabilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tuntutan agama. Oleh kerana Quraisy ini kabilah Rasulullah. Walaupun kita tidak dapat menafikan dalam Quraisy ini ada Abu Lahabnya, ada Abu Jahalnya, kita tidak dapat menafikan. Kita tolakkan Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang seperti itu, tetapi pada prinsipnya kita memuliakan bangsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kabilahnya, dan ini adalah suatu daripada tuntutan agama yang tidak boleh dinafikan oleh kita, yang tidak boleh ditolak oleh kita, kerana itu adalah penentuan
daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Dalam keadaan ayahnya meninggal dunia. Dalam keadaan ibunya meninggal dunia. Apakah hikmatnya? Kita naklah faham bahawa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang begitu rupa, bermula daripada ayahnya meninggal dunia, diikuti dengan ibunya meninggal dunia, diikuti dengan datuknya meninggal dunia, sehingga dia tidak boleh duduk lama dalam pemeliharaan orang yang memeliharanya, di mana apa yang berlaku merupakan satu hikmat yang paling besar supaya tarbiyah dan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada campur tangan daripada manusia. Ianya direct terus menerus daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan daripada ayah dia, tidak ada campur tangan daripada ibu dia, tidak ada campur tangan daripada datuk dia dari segi tarbiyah kerohanian yang membentuk diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ianya secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak boleh kata oleh kerana nabi ni dia kuat dakwah, pasal dia ni dilahirkan daripada keturunan rumah tangga yang berbentuk dakwah, kerana keturunan dia daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi apa yang dia bawa tu ialah kerana menerima petaka, kerana nak meneguhkan perangai yang ada pada keturunan dia. Ini merupakan pandangan yang selalu ditimbulkan oleh orientalis barat, di mana orang tidak boleh mengatakan bahawasanya Nabi terpengaruh dengan rumah tangga dia, Nabi terpengaruh dengan keluarga dia. Orang tidak boleh kata begitu, kerana orang yang memelihara Nabi lepas satu-satu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada ruang dan tidak ada luang langsung bagi campur tangan manusia untuk melemahkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disusukan di rumah Halimatus Sa'diyah, di mana kampung Halimatus Sa'diyah yang kemarau, yang kering kontang, tiba-tiba menjadi kampung yang subur. Di mana daripada kisah ini kita dapat memahami dan mengkaji betapa keberkatan yang diberi oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya dilihat oleh manusia secara terus terang pada masa itu, yang menjadi satu tanda kelebihan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ia bukan sekadar tandaan mengikut itu saja. Sesungguhnya syariat Islam mengajar kita kepada istisqa. Apabila kita berada dalam kemarau panjang, kita hendaklah istisqa, iaitulah meminta hujan. Dan meminta hujan ini hendaklah kita mengambil berkat dengan orang yang kita anggap dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah bertawassul mengambil berkat dengan berdoa kepada Allah daripada bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Di mana kadang-kadang kita mengambil berkat daripada ahli bait, daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil berkat daripada orang-orang yang soleh, dengan cara keberkatan yang diambil itu bukanlah boleh memesongkan kita daripada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mengambil tuah daripada doa orang-orang yang saleh, daripada keberkatan orang-orang yang saleh. Kadang-kadang keberkatan itu diturunkan oleh Allah kepada kita dengan adanya orang-orang yang saleh, dengan adanya orang-orang yang baik. Dengan sebab itu kita tidak boleh menghina orang-orang yang saleh, kita tidak boleh menghina orang-orang yang baik, kerana hendaklah dia sedari bahawa hujan yang turun, rahmat yang datang, di antaranya ialah kerana adanya orang-orang yang saleh di kalangan manusia ini. Yang keempat, peristiwa pembedahan yang dilakukan ke atas batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada satu riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih iaitulah yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh malaikat Jibril ketika ia bermain bersama-sama dengan kawan-kawannya yang terdiri daripada kanak-kanak. Lalu malaikat Jibril mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan direbahkan Rasulullah, dilentang, lalu dibedah dadanya, dikeluar hatinya, kemudian dibasuh hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam, untuk dibuangkan segala kekotoran yang ada di dalam
hati itu, di mana peristiwa ini dilihat oleh kanak-kanak yang sebaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berlari pulang memberitahu kepada ibu Rasulullah, ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Halimatus Sa'diyah, bahawa Muhammad telah dibunuh, kata mereka, kerana telah dibedah. Bila Halimatus Sa'diyah bekerja pergi ke tempat itu, tiba-tiba didapati Nabi Muhammad dalam keadaan biasa, cuma muka dia saja berubah kerana peristiwa yang berlaku itu. Apakah hikmahnya berlakunya hal-hal yang seperti ini? Di mana berlaku hal-hal yang seperti ini merupakan satu cara secara praktikal yang ditunjukkan oleh Allah kepada manusia yang ada di zaman itu, supaya mereka tengok dengan mata mereka sendiri peristiwa ganjil yang berlaku kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bakal menjadi tanda kerasulannya. Apabila Nabi memberitahu bahawa dia menjadi rasul, orang akan ingat kepada hal-hal yang lama. Di antaranya ialah pembedahan yang dilakukan oleh malaikat. Padahalnya Allah Ta'ala boleh nak bersihkan hati Nabi Muhammad dengan tidak payah dibedah, dengan tidak payah ditunjuk kepada kanak-kanak yang main bersama-sama dengan dia, tetapi ditunjuk kepada orang. Ditunjuk kepada orang supaya orang tengok, supaya kanak-kanak yang semasa dengan Rasulullah itu melihat, supaya ianya menjadi sebahagian daripada tanda kenabiannya, tanda kerasulannya, supaya orang menyedari bahawa kanak-kanak yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada pada masa itu akan membawa satu tugas yang besar, iaitulah tugas menjadi rasul kepada seluruh manusia. Jadi ditunjuklah mukjizat-mukjizatnya, di antaranya ialah apa yang berlaku. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita baca pada bab yang lalu tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa ia dilahirkan, diperanakkan oleh ibunya, dan bagaimana ia dilahirkan dalam keadaan ayah dia meninggal dunia dan ibunya meninggal dunia. Lahir dalam keadaan yatim piatu, kemudian diikuti pula dengan matinya datuknya, taqi dia, Abdul Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam seterusnya dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib, di mana yang menjaga dan memelihara Nabi ini silih berganti, menjadi suatu hikmat yang besar, supaya yang menjaga, yang mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan daripada kelemahan-kelemahan manusia. Walaupun ayah dia sendiri, mak dia sendiri, taqi dia sendiri, lepas seorang-seorang mati, lepas seorang-seorang mati, sehingga manusia tidak boleh campur tangan di dalam mendidik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendidik Nabi ialah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Inilah hikmat Nabi dilahirkan dalam keadaan mula-mula ayah dia mati, lepas tu mak dia mati, dalam mana taqi dia pula mati, begitulah seterusnya. Maka setelah sampailah umurnya 12 tahun, lalu musafirlah ia bersama-sama dengan bapa saudaranya Abu Talib ke negeri Syam untuk berniaga, di mana Abu Talib sangat sayang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Syam untuk berniaga. Manakala sampailah ia di Busra, lalu mereka lalu kepada satu orang rahib, iaitulah seorang ahli ibadat. Seorang ahli ibadat yang beragama Nabi Isa alaihi salam, yang bernama Buhairah, di mana Buhairah ini seorang yang alim tentang kitab Injil, yang tahu tentang agama Nasrani. Lalu dia melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia memerhati akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bercakap-cakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berpaling kepada Abu Talib. Lalu dia bertanya kepada Abu Talib, budak ini bagaimana denganmu? Budak ni kena apa denganmu? Dia tanya Abu Talib, budak ni kenapa? Jawab Abu Talib, ibni, ini anakku, kata Abu Talib. Kata Buhairah, bukan, dia bukan anakmu. Sesungguhnya tidak sahaja bagi budak ini dia mempunyai ayah yang masih hidup, katanya Buhairah. Mu nak cek aku, di mana dia ni adalah yatim. Ayah dia telah meninggal dunia. Di mana Abu Talib dijawab itu bukan dia pelawak, kerana dia terlalu sayang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul lah dia pak saudara.
Sehingga dia menganggap Nabi itu macam anak dia sendiri. Dan dia jawab, bila orang tanya ni siapa dia ni? Anak saya. Lalu Buhairah mengatakan tak betul. Dia bukan anakmu. Tidak say dia bahawa ayahnya masih hidup. Lalu Abu Talib pun memberitahu bahawa ia adalah anak saudara saya. Lalu Buhairah tanya, ayah dia pas ke mana? Abu Talib kata ayah dia telah meninggal dunia di masa ibunya masih mengandung lagi. Lalu Buhairah kata betul. Apa yang kamu kata itu betul. Sekarang aku minta supaya membuat baliklah budak ni, tak usah bawa berjalan lah, kata Buhairah. Membuat balik budak ni, tak usah bawa berjalan. Maka demi Allah, jika sekiranya orang Yahudi melihat budak ini, maka dia akan melakukan sesuatu kejahatan. Sesungguhnya, budak ini akan mempunyai keadaan yang maha besar, kata Buhairah. Maka Abu Talib pun segera buat balik ke Mekah selalu. Tak singgah lagi di tengah jalan. Kerana bimbang bahaya akan menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah ke peringkat umur mudanya. Umur dia boleh peringkat belia. Bila dia sampai kepada peringkat umur belia, lalu dia mula bekerja dengan sendirinya. Dia bekerja dengan sendirinya untuk mencari rezeki, di mana dia telah mengambil kerja mengembala kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing sebagaimana dia memberitahu kepada sahabatnya. Setelah dia menjadi rasul, duduk di Madinah, dia cerita kepada sahabat-sahabat dia, aku dulu pera kambing, dia kata ke sahabat dia. Aku dulu kerja pera kambing, kata Nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memelihara akan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada penyelewengan, kelalaian, permainan orang muda-muda yang biasanya berlaku. Seperti yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis. Nabi beritahu kepada sahabat dia, pernah pada satu masa, kata Nabi, 2 kali aku nak buat kerja jahiliah pada zaman muda-muda hari itu, kata Nabi. Masa aku muda-muda hari itu ada 2 kali aku nak buat kerja amalan bersama-sama dengan orang jahiliah, di mana kata Nabi satu kali di mana di mana kata Nabi pernah berlaku di satu malam, aku suruh seorang lain menjaga kambing aku kerana aku nak pergi ke Mekah, nak pergi bersuka-suka bersama-sama dengan orang muda-muda di Mekah, nak pergi ke Kelab Malang lah. Zaman tu ada dah Kelab Malang ni. Kelab Malang, tari menari ini sudah ada kepada orang jahiliah zaman dulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tinggal kambing dia. Kerana nak pergi tengok, nak pergi kelih balah mana kak orang duduk bersukaria ni. Maka Nabi pun keluarlah. Bila sampai di rumah yang pertama di Mekah, lalu Nabi mendengar bunyi-bunyian. Dengar muzik dia dululah. Tak tengok lagi, dengar muzik dia. Bila dia dengar muzik, lalu Nabi pun tanya apa benda ni? Kerana dia tak aja dengar lagi. Bunyi apa ni? Orang pun royak-lah. Inilah dia muziknya. Bunyi-bunyi yang ada orang nak main lah tu. Orang beritahu kepada Nabi. Maka aku pun duduk, dengar dulu, tak pergi lagi. Duduk dulu. Bila aku duduk, tiba-tiba Allah Ta'ala telah menutup akan telinga aku dan aku telah menjadi tidur, kata Nabi. Allah Ta'ala tak izin. Sehingga dia tak dengar, lepas tu Nabi pun tidur. Kejut tak? Kejutnya bila kena panas tari. Masa tu maya tubuh tak ada lagi. Ini ceritanya sebelum Islam. Nanti orang kata pula Nabi tak maya tubuh pula. Ini ceritanya sebelum Islam. Pada masa tu belum lagi kedatangan Islam. Sehingga sedar-sedarnya kena panas tari. Kemudian aku balik kepada kawan aku yang jaga kambing. Dia tanya aku, maka aku pun beritahu kepada dia. Kemudian aku kata aku nak pergi pula, malam lain pula. Nak tebang pergi lagi. Kemudian aku masuk pergi ke Mekah, maka jadi serupa dengan yang pertama itu juga. Lepas pada tu aku tahulah bahawa perkara itu merupakan perkara yang tidak baik dan aku pun tak pergi-pergilah lepas pada tu. Kata Nabi tak ada niat dah. Tak ada niat nak pergilah. Inilah pemeliharaan Allah akan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam kisah ini memberi pengiktibaran yang banyak kepada kita. Berhubung dengan kisah Buhairah yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana telah diriwayatkan oleh kebanyakan ulama, bahkan oleh keseluruhan ulama, bahawasanya ahli kitab di kalangan orang Yahudi dan orang Nasrani, iaitulah orang yang mempunyai kitab, yang reti baca kitab,
Zaman ni enggak, kalau orang reti baca kitab enggak, tok guru ataupun ustaz. Begitu keadaannya. Orang yang tarah reti baca kitab zaman dulu, yang dinamakan ahli kitab, keseluruhan mereka tahu tentang kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tahu tentang alamat-alamatnya, tentang tanda-tandanya, di mana tanda-tanda kelahiran Nabi ini merupakan perkara yang banyak yang disebut di dalam kitab-kitab zaman dulu, seperti yang diriwayatkan oleh ulama sirah bahawa orang Yahudi pernah meminta pertolongan untuk menentang kabilah Aus dan Khazraj dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata kepada puak-puak Aus dan Khazraj, puak-puak Aus dan Khazraj ni puak-puak kafir menyembah berhala. Orang Yahudi ni dia tak kafir, dia menyembah berhala masa tu, molek lagi, juruh lagi masa tu, dia ni ahli kitab. Dan dia ni gajah kelahi, gajah balah dengan puak-puak Aus dan Khazraj ni. Lalu dia kata, jaga-jaga. Bila zahir Nabi akhir zaman, aku bunuhmu pula. Kerana Nabi akhir zaman ni akan memberi kemenangan kepada aku. Kata dia. Allah Ta'ala janji dah nak zahir Nabi akhir zaman. Jaga bila Nabi akhir zaman ni zahir, jagamu, bunuhmu, aku lawangmu. Dia kata ke puak-puak Aus dan Khazraj di Madinah. Seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Dan manakala datang akan mereka oleh kitab daripada Allah yang membenarkan apa yang ada berserta mereka, dan adalah mereka itu dahulu meminta kemenangan dalam menghadapi orang-orang kafir dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manakala telah datang kepada mereka apa yang diketahui oleh mereka, lalu mereka kafir dan ikut Nabi, maka laknat Allah ke atas orang-orang yang kafir itu. Dia jadi balik anak murid pula masuk Islam ikut Nabi, hak tukang royak zahir Nabi akhir zaman ni jadi lawan Nabi. Inilah keadaan yang berlakunya. Keadaan yang berlakunya. Walaupun ahli kitab ini dia tahu akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dan lainnya, bahawasanya manakala turun firman Allah Ta'ala, "Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Sesungguhnya orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, mereka itu mengenali akannya, yakni mengenali akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka itu mengenali akan anak-anak mereka. Dan sesungguhnya sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka itu mengetahuinya. Bila turun ayat ni, Sayyidina Umar pun tanyalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni ialah ulama besar orang Yahudi. Abdullah bin Salam ni seorang ulama besar Yahudi di Madinah, yang orang Yahudi tugas dianya suruh pergi bahas dengan Nabi. Abdullah bin Salam ni, bila dia pergi bahas dengan Nabi, tak dan bahas lagi, tengok muka Nabi tu kejut selalu dia, kerana serupa dengan apa yang dia baca dalam kitab. Kemudian dia soal Nabi, Nabi jawab satu persatu. Kemudian Abdullah bin Salam pun terus, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Tak jadi nak bahas dah, kerana dia tahu akan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tugasnya suruh jadi mufti dia lah untuk bahas dengan Nabi. Tiba-tibanya masuk Islam pula. Kemudian bila Abdullah bin Salam ni masuk Islam, bila turun ayat ni, Sayyidina Umar tanya Abdullah bin Salam. Dia tanya Abdullah bin Salam, "Adakah betul bahawa mu tahu tentang Muhammad ni lebih pada tahu anak mu sendiri?" Lupa dengan ayat Quran ni kata. Abdullah bin Salam kata, "Ya, bahkan lebih pada anak lagi aku tahu Nabi. Aku tahu tentang Nabi Muhammad ni lebih pada anak lagi. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membangkitkan aminnya yang memegang amanahnya pada langitnya kepada aminnya yang memegang amanahnya pada buminya dengan sifat-sifatnya, dan dia memperkenalkan dengan sifat-sifatnya. Nabi Muhammad ni daripada Allah," kata Abdullah bin Salam, "yang diutuskan oleh Allah kepada bumi. Setiap orang rasul yang Allah Ta'ala utus, yang diturunkan kitab, Allah Ta'ala beritahu sifatnya begini, diroyak sifat. Anak aku tak ada sifat. Aku tahu tak tahu dia bila beranak. Lepas tu dia besar jadi belah mana aku tak tahu.
Adapun Nabi ini adalah sifatnya Allah Ta'ala beritahu. Dengan sebab itulah aku tahu tentang Nabi ini lebih daripada anak aku sendiri. Kata Abdullah bin Salam. Inilah dia kedudukan ahli kitabnya. Dan kisah Islamnya Salmanul Farisi menjadi satu dalil lagi. Salmanul Farisi, iaitulah seorang sahabat Nabi yang berasal dari negeri Parsi. Salmanul Farisi ini dia masuk Islam. Dia ni asalnya orang agama Majusi lah, agama semua api. Kemudian dia sign dengan orang ahli kitab. Lalu dia pun belajar kitab. Bila belajar kitab, dia baca dalam kitab tu akan zahir Nabi akhir zaman. Kemudian Tok Guru dia turun. Dia minta lah pesanan daripada Tok Guru dia. Kalau Tok Guru saya ni mati, saya nak pergi kat mana pula? Yang boleh mengajar saya, pengajaran betul serupa dengan Tok Guru mengajar ni. Kerana saya takut bimbang. Jadi saya ni sesat. Dok down dengan Nabi akhir zaman. Jadi Tok Guru yang nak mati ni goyak. Bila aku mati, mungkin lagi ngaji dengan anu. Anak murid aku duduk di sekian-sekian tempat. Dia ni tetap dengan agama Allah. Dan memang orang yang jenis, orang yang jenis ulama sungguh-sungguh pada masa itu, dia tak duduk bandar. Dia duduk jauh pada orang. Pasal apa? Kerana kalau dia duduk dekat, dia akan kena bunuh lah. Ini ulama-ulama zaman dulu. Belum pada zahir Nabi Muhammad, ini keadaannya. Ulama-ulama terpaksa menyembunyikan diri uzlah. Kerana takut tekanan daripada Parsi, daripada Rom, daripada kerajaan-kerajaan yang kafir pada masa itu. Jadi bila aku mati, mungkin temu dengan Datuk ni, dia sedang duduk tak apalah. Orang-orang kita kata tak apa. Yang sebenarnya bukan tak apa. Dia mengasingkan diri kerana nak memelihara agama dia. Dia duduk di bukit sekian-sekian, tempat sekian-sekian. Jadi bila Tok Guru dia ni mati, Salmanul Farisi pun pergi dekat Anu pula. Belajar serupa juga. Menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifatnya. Lepas tu bila mati ni pula, pergi pula sehingga sampai di Madinah. Iaitulah negeri tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di Madinah, bertemu dengan Nabi, Salmanul Farisi terus masuk Islam. Kerana dia sudah tahu akan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tidak ada seorang pun ahli kitab yang boleh engkar bahawasanya adanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Injil dan di dalam kitab Taurat. Walaupun Injil dan Taurat tu dia ubah dah sekarang. Dia ubah, dia pindah. Nama Nabi Muhammad Ahmad tu tak ada, dia buat. Cumanya orang Kristian mempercayai akan zahirnya seorang utusan Allah. Bukan Nabi Muhammad ni dia tunggu oleh kerana dia duduk tunggu hak pelawak. Hak sungguh dia tak ikut. Dia duduk tunggu hak pelawak, tak pandai ni jadi tak ada juga. Jadi tak temu sama bila-bila lah. Kalau duduk main tunggu benda yang tidak jelas. Padahalnya perkara ini sudah jelas. Iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing? Nabi sallallahu alaihi wasallam pelihara kambing. Biasanya kita bila tiba bulan Maulud cerita Nabi Muhammad pelihara kambing. Lepas tu habis. Pelihara kambing lah, tak ada apa-apa. Cuba dengan ayah kita pelihara kambing juga. Dengan tidak ada beza apa-apa. Dengan kita tidak tahu akan hikmat-hikmatnya. Di mana kita boleh mengambil pengajaran yang banyak di dalam kisah ini. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai perasaan yang tinggi dan pribadi yang tinggi. Walaupun Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa nak beri kaya Nabi. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala boleh royak ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, mungkin bukit ini ada pitih banyak. Allah Ta'ala boleh buat lagu tu. Pasal apa Allah Ta'ala jadikan Nabi ni kena pelihara kambing? Macam orang lain juga. Duduk di padang pasir. Di mana apa yang berlaku ini merupakan suatu tarbiyah yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat kasihan kepada bapa saudaranya Abu Talib, di mana dia tak gemuklah nak tengok Abu Talib ni duduk kerja saja, duduk makan tanggung saja, dan dia ni segar, dia ni gagah, lalu tak kerja lalulah, maka dia pun bekerja dan mencari sumbangan untuk diberikan kepada untuk meringankan bebanan Abu Talib ni. Di mana dia bekerja juga, ada tenaga yang dia sumbangkan, ada usaha yang dia sumbangkan, merupakan moral yang tinggi yang ada pada jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menyatakan bahawasanya adalah tidak wajar bagi seorang manusia itu untuk mendapat rezeki daripada Allah dengan dia duduk netang. Duduk netang, lepas tu Allah Ta'ala waktu turun debok rezeki dia. Jadi Allah Ta'ala jadi kuli dia pula. Allah Ta'ala jadi kuli dia, jadi hamba dia. Bukan dia jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan adalah tidak wajar
bagi seorang manusia itu, dia bekerja, dia mengambil rezeki dengan cara yang begitu senang dan mudah, dengan tidak ada tugas-tugas yang berat dalam menegakkan agama Allah, dalam melakukan suatu usaha bagi mencapai rezeki Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kami. Kemudian, oleh kerana Nabi sebagai seorang pendakwah yang ulung, bila dia seorang pendakwah yang ulung, maka adalah tidak menasabah Allah Ta'ala lahirkan Nabi-Nya seorang pendakwah yang mengambil upah dengan dakwah dia. Ini satu hikmat yang besar. Kalau Nabi ini dia ambil upah dengan dakwah dia, dia ambil gaji dengan dakwah dia, maka nilaian dia amat rendah dari segi dakwahnya. Sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul, maka Allah memberi satu nilaian yang tinggi oleh kerana dia menjadi contoh dan tauladan keikhlasan yang sebenar-benarnya kepada manusia. Maka Allah Ta'ala jadi Nabi seorang yang bekerja sendiri. Dan Nabi SAW memberi sanjungan kepada orang yang kerja sendiri. Sesungguhnya rezeki yang paling halal sekali, rezeki yang paling berkat sekali, ialah rezeki yang dikerjakan oleh orang dengan tenaga dia yang berpeluh, di mana dia dapat rezeki itu dengan tenaga dia. Inilah dia rezeki yang paling halal sekali mengikut hukum Islam. Ini kita kena sedar. Di mana rezeki dengan cara tidak peluh ni, walaupun sedap, dari segi berkatnya lebih dengan rezeki yang peluh ni, dari segi hukum Islam. Tetapi zaman sekarang, orang tak nampak dah yang lebih berkat ni. Orang nampaknya yang lebih dekat, dia tak nampak yang lebih berkat. Dia ke hak dekat, dia tak ke hak berkat. Dengan sebab itulah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalakkan umatnya supaya mencari rezeki yang lebih berkat. Dan biarlah puyuk nasi kita tu duduk di tangan kita sendiri. Bukan puyuk nasi kita duduk di tangan orang. Bukan puyuk nasi kita duduk di tangan orang. Kalau puyuk nasi kita duduk di tangan orang, duduk nyembah dia sama, takutnya tak wik, takutnya tak buka tudung periuk. Ini keadaannya. Bimbang takutnya tak buka tudung periuk. Tapi kalau periuk tu duduk kita, ada dalil dah nak buka tak mau buka pun, atas kita lah. Inilah satu perkara yang kita kena faham. Dalam hal ini, adakah kita boleh dengan kerja-kerja yang senang ni, macam kerja makan gaji orang sebut sekarang ni, di mana Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna telah menyebut dalam masalah ini. Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna kata, boleh kerja makan gaji. Jika sekiranya kerja itu boleh mendatangkan faedah untuk berkhidmat kepada Islam. Kalau sekiranya kerja itu tidak mendatangkan faedah berkhidmat kepada Islam, bahkan menjadi alat untuk nak lawan Islam pula, maka kamu kena larilah daripada kerja yang macam tu. Artinya, kita boleh kerja apa saja kerja, tetapi biarlah kerja yang kita buat itu untuk memberi khidmat kepada Islam. Dan oleh kerana nilaian yang tinggilah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, duduk pikul barang nak pergi buat apa. Jadi Sayyidina Umar pun tengok, nak pergi ke mana ni? Kata Abu Bakar, nak pergi jual lah. Nak pergi kerja lah. Nak bawa barang lah. Lalu saya, supaya dia beri peruntukan daripada Baitul Malil Muslimin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana peruntukan itu diberi kepada orang yang menjalankan tugas untuk berkhidmat kepada Islam. Di mana di sini kita boleh ambil faham apa saja kerja kita boleh buat. Asal kerja yang kita buat tu, kita boleh khidmat kepada Islam. Kerana hak yang sungguh dalam kerja kita ni ialah khidmat kepada Islam. Hak lain tu sambilan je. Ni dah. Kebanyakan kita hari ni, hak khidmat kepada Islam ni sambilan, hak lain tu sungguh. Hanya jadi paling lagu tu. Sepatutnya berkhidmat kepada Islam inilah yang sungguh, yang lain itu adalah suatu yang sambilan. Artinya kalau kita mengikut daripada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula daripada pada kambing, Allah Ta'ala didik Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi orang yang berdiri di atas diri dia sendiri, yang tidak tunduk kepada tenaga orang lain dan tidak tunduk kepada bantuan orang lain semata-mata. Ini adalah suatu pendidikan dan terbiah yang baik bagi seorang yang nak menjadi penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau orang tu dia nak kerja dengan dakwah kerana nak cari makan dengan dakwah, kerana nak cari makan dengan kerja-kerja agama, bukan kerana dia nak menegakkan agama. Itu lainlah masalahnya. Tanggungjawab kita ialah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan mengikut contoh tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu